Terima kasih kawan-kawan wartawan sekalian atas rasa kemanusiaan dan kesetiakawanan antara anggota negara-negara ASEAN. Yang amat berhormat Perdana Menteri selaku pengurusi sidang kemuncak ASEAN dan Malaysia sebagai pengurusi ASEAN untuk tahun 2025, kita amat simpati dengan apa yang berlaku di Myanmar. Untuk itu kita mengambil tindakan segera dengan mengatur gerakan pasukan SMART ini atau SMART Team ini, dan kita mempunyai dua sorti, dua penerbangan yang melibatkan 50 pegawai dan anggota, di mana peralatan yang turut dibawa adalah sebanyak 30 tan, termasuk lori 5 tan yang dibawa. Kita juga membawa peralatan perubatan. Secara khususnya saya ingin menyatakan bahawa ATM turut membawa 16 anggota, BDRM seramai 13 anggota, dan Jabatan Bomba dan Penyelamat seramai 21 orang. Mereka ini diletakkan di bawah SMART Team ini yang diselaraskan oleh NADMA, dan kita harap mereka akan berada di tempat kejadian antara 7 hingga 14 hari